Setiap titisan air penawar booster kami bukan sekadar air biasa. Ia melalui proses penyucian dan pensterilan yang teliti, disertai dengan bacaan Al-Quran dan teknologi frekuensi moden demi memastikan setiap tegukan membawa kesembuhan dan keberkatan. Langkah pertama bermula dengan pemilihan sumber air terbaik, iaitu air mineral Spritzer. Dikenali kaya dengan mineral dan silika semula jadi. Air ini menjadi asas penting bagi kestabilan tenaga dan keseimbangan tubuh manusia. Seterusnya, air ini diruqyah oleh perawat bertauliah selama 5 hingga 7 hari berturut-turut. Sepanjang tempoh ini dibacakan keseluruhan 30 juzuk Al-Quran, surah Yasin 7 Mubin, 75 ayat ruqyah khusus, zikir dan doa kesembuhan. Tujuannya agar setiap molekul air ini menyerap getaran kalimah suci dan doa yang penuh keberkatan. Selepas proses ruqyah selesai, air dialirkan melalui sistem water pump khas bagi memastikan tekanan air stabil sebelum masuk ke tahap penapisan. Seterusnya, air melalui penapis halus berteknologi Micron 0.2 yang berfungsi menyingkirkan 99.9 partikel dan mikroorganisma halus, menjadikannya benar-benar bersih dan selamat untuk diminum. Air yang telah ditapis kemudiannya akan melalui sistem UV, iaitu proses yang membantu membunuh sebarang bakteria atau virus yang mungkin tertinggal tanpa menjejaskan kandungan mineral semula jadinya. Bagi memperkuatkan lagi daya tenaga dan keaktifan molekul, air ini diblow dengan gelombang frekuensi khas yang selari dengan medan tenaga tubuh manusia. Kaedah ini membantu meningkatkan penyerapan tenaga positif serta kesan penyembuhan pada sel. Dan akhir sekali, air yang telah melalui semua peringkat ini dibotolkan dengan penuh adab dan niat yang baik agar manfaatnya dapat dikongsi dengan seluruh masyarakat. Inilah kombinasi unik antara sains moden dan mukjizat Al-Quran, hasil inovasi dari Prawish. Air penawar booster bukan sekadar minuman tetapi ikhtiar kesembuhan yang disertai doa dan teknologi. Dengan izin Allah, semoga setiap tegukan menjadi asbab ketenangan jiwa dan kesihatan tubuh.